Jom ikut I pergi Jakarta. So I bawa mami ikut sekali. Dah sampai tu kita orang naik Grab. Lepas tu kita orang check in dekat Juno Hotel. Hotel yang kita orang duduk ni dekat gila dengan Tanah Abang. So senang lah kalau korang nak pergi shopping. So ni bilik dia. Bilik ni untuk 2 orang. Okey lah, tak besar sangat, tak kecil sangat. Sampai je hotel tu I tidur dulu tau. Lepas tu I bangun, I bersiap balik untuk keluar. Masa ni I keluar waktu petang tau. And sangat-sangat jam gila. Sampai tersangkut. Lepas tu kita orang pergi je Tamrin City ni. Depan Tamrin City tu macam ada bazar tau. And semua makanan nampak sedap weh. I beli a few. Lepas tu kita orang pergi depan sebelah Tamrin City kot. Ada kedai bakso macam korang kena pergi sebab lighting cantik gila. Korang tengok video I cantik gila. Ambil video depan kedai ni. Ni sate padang. Okey lah. Yang paling sedap ni tahu ni dengan otak-otak ni. Sumpah sedap gila, korang kena try. Lepas tu I makan cilok ni. Cilok ni dia macam meatball. Rasa dia biasa je. And yang paling sedap this one. Ni martabak cheese. Sumpah sedap gila, korang kena try. Lepas tu I makan bakso. Bakso dia pun sedap gila weh. First day ni I tak sempat nak shopping lagi. I pergi makan-makan je. Lepas tu kita orang jumpa kedai air herbal macam tu. Air herbal ni bagus tau. Tapi dia rasa kunyit dengan halia. So I tak suka. Lepas tu kita orang singgah Indomaret sekejap sebelum balik bilik. Esok baru I shopping untuk korang, okay?